Hui, serius ni? Red Magic 11S Pro bayar pakai cash. Baru 16 tahun kan? Sekolah lagi ni. Baru masuk 16 tahun je. Baru masuk? Itu. Oh, bulan 6 ni? Ui, so macam mana adik boleh dapat duit banyak macam ni adik? Oh, bunyi dia tu. Oh, adik memang target nak dapat ni tak? Nak handphone je. Oh, nak handphone je? Kira tak mau dah ni. Adik? Saya nak ambil handphone. Itu ada booking. Adik nak ambil phone. So adik booking phone baru tu lah? Red Magic 11S Pro. Red Magic 11S Pro. Untuk adik ke untuk orang lain? Saya. Adik sendiri? Ui, serius lah. Red Magic 11S Pro. So ni masih sekolah lah? Sekolah tingkatan apa? 4. Tingkatan 4 dah pakai Red Magic 11S Pro. Serius ni? Bukan untuk abang ke? Bukan beli untuk orang lain? Memang adik punya sendiri? Minat tu. Oh, memang minat? Bapak Red Magic 11S Pro. Yang ni dia punya gamepad. So betul? Alright. Yang ni dia punya gamepad, ni dia punya phone. So adik ambil model apa ni? Color apa? Nice freeze. Night Freeze. Alright, so kita tengok kat sini, betul tak? Night Freeze. Yang ni berapa gig tu? 512 16 gig. Alright, so yang ni dah lalang dah beritahu lah. Yang ni memang akan dapat lah Red Magic gamepad sebab adik dah booking awal kan. So yang ni dah booking siap. So yang ni dia punya phone masih lagi seal tu. Kalau adik unboxing kat sini boleh? Boleh eh? So je nak tengok adik unboxing. Oh, ish, abang macam tak percaya 16 tahun dah pakai Red Magic, tahu tak? Phone ni harga bukannya 500, hampir 5,000. Betul adik? So hari ni cuti ke apa? Cuti sekolah. So yang ni phone flagship. And sebelum ni dia pakai phone apa? Infinix GT20 Pro. Oh, GT20 Pro. Ui. So yang tu pun phone gaming lah. So yang tu phone tu pasal apa adik nak tukar ke Red Magic ni? Sebab Red Magic mudah, Infinix mudah panas. Lepas tu bateri dia pun drain cepat. Oh ya ke? Mungkin model lama lah. Dia Android memang dia tahun bila lah phone tu? Kan 2 tahun 3 tahun lepas kan kan? So kalau Android yang bukan flagship punya model ni memang 2-3 tahun akan rasa. So jom kita tengok Red Magic 11S Pro. Hui. Alright, jom buka ha. Susah agak ketat kan nak buka kan. So adik ni datang dari mana ni? Taman Sejati. Taman, oh, Sungai Petani ya. So tengok video sebelum ni yang beli kat sini. Mantap. So spek adik dah kaji. Confirm lah. So pasal apa core yang adik rasa nak ambil Red Magic 11S Pro ni? Sebab bateri besar. Bateri dah berapa? 7,500. 7,500. Alright. So dia punya chipset? Snapdragon 8 Elite leading version. Oh, so yang tu. Okay, kemudian dia punya screen. Screen pakai screen apa? AMOLED. AMOLED. Alright. Berapa hertz lah? Berapa hertz? 120. Dia punya 144.